Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1771. Antara paparan utama. PMX terima darjah kebesaran tertinggi Turki. Bantuan beramanah aquaculture berkukuh nelayan. 15 juta ringgit dapur siswa, pastikan tiada mahasiswa ikat perut. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mencatat detik bersejarah apabila dianugerahkan Order of the Republic, darjah kebesaran tertinggi Republik Turki sebagai pengiktirafan terhadap peranan beliau dalam memperkukuh hubungan dua hala antara Malaysia dan Turki. Penganugerahan berprestij itu disampaikan sendiri oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam satu majlis rasmi di Kompleks Presiden bersempena lawatan rasmi 3 hari Perdana Menteri ke Republik berkenaan. Untuk rekod, Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan penerima ke-9 Anugerah Order of the Republic sejak ia diwujudkan pada tahun 2010. Anugerah ini diberikan kepada pemimpin asing yang menyumbang secara signifikan kepada hubungan baik antara negara masing-masing dan Turki. Hadir sama pada majlis penganugerahan ialah Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir serta Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata beliau menerima penganugerahan itu dengan penuh rasa syukur dan rendah diri sambil menegaskan bahawa anugerah tersebut bukan penghormatan peribadi, sebaliknya milik seluruh rakyat Malaysia. Menurutnya lagi, penganugerahan itu melambangkan keakraban persahabatan Malaysia-Turki yang berteraskan kepercayaan, saling menghormati serta aspirasi bersama ke arah keamanan dan kemakmuran sejagat. Terdahulu, Ahli Parlimen Tamun itu turut menghadiri majlis makan malam rasmi yang dianjurkan kerajaan Turki bagi meraihkan lawatan beliau. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan Turki terus memperkukuh kerjasama dua hala dalam menghadapi cabaran geopolitik dan ekonomi global yang semakin kompleks. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan empat mata antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Recep Tayyip Erdogan di Kompleks Presiden sebelum kedua-dua pemimpin mempengerusikan mesyuarat pertama Majlis Kerjasama Strategik Peringkat Tinggi HLSCC Malaysia-Turki. Mesyuarat bersejarah itu menyaksikan pemeteraian deklarasi bersama penubuhan HLSCC yang menyediakan rangka kerja berstruktur dan berinstitusi bagi meningkatkan kerjasama dua hala secara menyeluruh. Antara sektor utama yang dibincangkan termasuk perdagangan dan pelaburan, pertanian dan komoditi, pertahanan dan keselamatan, tenaga semikonduktor, kesihatan, pelancongan, pendidikan serta pertukaran rakyat dengan rakyat. Isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama turut diberi perhatian. Kedua-dua pemimpin turut menyaksikan pertukaran beberapa dokumen penting termasuk Memorandum Persefahaman MOU dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi, pelaburan, pembiayaan ekspor, kerjasama antara badan pemikir serta surat setuju terima perolehan kapal misi pelbagai guna MPMS 2. Pada hari kedua lawatan rasmi, PMX menerima kunjungan hormat Setiausaha Industri Pertahanan Turki, Profesor Haluk Görgün yang membuka ruang perbincangan ke arah pemindahan teknologi, pembangunan keupayaan serta latihan modal insan dalam industri pertahanan. Dalam pada itu, beliau juga menegaskan bahawa kerjasama pertahanan antara kedua-dua negara harus berlandaskan prinsip saling melengkapi dan manfaat bersama selari dengan kepentingan keselamatan serantau serta kedaulatan negara. Sementara itu, Presiden Keadilan itu turut menziarahi makam pengasas Republik Turki, Mustafa Kemal Atatürk sambil menyifatkan kunjungan tersebut sebagai satu pengalaman yang memberi renungan mendalam mengenai kepimpinan, pengorbanan dan nilai kenegaraan.
Dari sudut ekonomi, hubungan Malaysia-Turki terus menunjukkan prestasi memberangsangkan. Jumlah perdagangan antara kedua-dua negara dari Januari hingga November 2025 mencecah 21.2 bilion ringgit. Manakala pada tahun 2024, Turki muncul sebagai rakan dagang ketiga terbesar Malaysia dalam kalangan negara Asia Barat dengan nilai perdagangan 24.15 bilion ringgit. Lawatan rasmi ini bukan sahaja mengukuhkan hubungan diplomatik Malaysia dan Turki, malah membuka lembaran baharu kerjasama strategik merentas pelbagai sektor demi manfaat bersama kedua-dua negara. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM menggesa Persatuan Nelayan Kawasan dan Persatuan Nelayan Negeri agar terlibat secara lebih aktif dalam sektor aquaculture sebagai langkah strategik memperkukuh dan melestarikan industri perikanan negara khususnya di Sarawak. Pengerusi LKIM Muhammad Faiz Fazil berkata sektor aquaculture dilihat sebagai antara peluang baharu berpotensi besar bagi memastikan kelangsungan bekalan ikan negara di samping meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan komuniti nelayan. Menurut beliau, Persatuan Nelayan perlu tampil sebagai peneraju projek ekonomi berimpak tinggi termasuk pembangunan pasaran ikan dan sektor hiliran. Dengan tumpuan kini diberikan kepada projek aquaculture secara berperingkat dan terancang, apa yang ingin dilihat ialah potensi besar Sarawak dibangunkan sebagai hub perikanan utama negara disokong oleh kewujudan dua pelabuhan perikanan moden di Tanjung Bakor dan Tanjung Manis. Pelabuhan perikanan Tanjung Bakor sahaja melibatkan kos pembangunan hampir 900 juta ringgit sekaligus antara pelaburan terbesar dalam sektor perikanan negara. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada Majlis Rahmah Mesra Madani, pengerusi LKIM bersama nelayan PNK Satam Biru 2026 yang berlangsung di Esplanade Telaga Air Kuching. Tambahnya lagi, Sarawak memiliki kelebihan dari segi geografi dengan kawasan laut dan tanah yang luas sekaligus memberi ruang besar untuk pembangunan aquaculture secara mampan. Usaha tersebut akan dipeluaskan sehingga ke Asajaya yang dikenal pasti sebagai satu lagi kawasan berpotensi tinggi untuk dimajukan sebagai zon aquaculture sekaligus mengukuhkan ekosistem industri perikanan negeri. Dalam pada itu, Muhammad Faiz turut memaklumkan bahawa Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyasarkan 40% pengeluaran ikan negara menjelang tahun 2030 datang daripada sektor aquaculture. Sehubungan itu, LKIM menggalakkan PNK dan Persatuan Nelayan Negeri untuk terlibat secara langsung dalam sektor berkenaan bagi melestarikan sumber perikanan serta menjana pendapatan baharu kepada nelayan. Beliau turut menekankan keperluan nelayan melakukan perubahan minda dan sikap dengan memodernkan kaedah operasi, peralatan serta penggunaan teknologi yang lebih efisien. Katanya walaupun Sarawak memiliki fasiliti moden, jumlah tangkapan ikan negeri itu masih sekitar 38,000 tan metrik setahun. Jauh lebih rendah berbanding negeri lain seperti Perak yang mencatat tangkapan sehingga 200,000 tan metrik setahun. Nelayan tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada kaedah tradisional atau konservatif, sebaliknya perlu beralih kepada pendekatan moden yang lebih produktif dan berdaya saing demi meningkatkan taraf hidup. Sebagai bukti komitmen kerajaan Madani terhadap kebajikan nelayan, sebanyak 3.7 juta ringgit telah disalurkan kepada PNK Satam Biru bagi menaik taraf infrastruktur projek tenakan udang dalam kolam. Selain itu, LKIM turut menyampaikan bantuan allowance sara hidup nelayan ESHN berjumlah RM288,000 bagi tahun 2026. Di samping bantuan peralatan menangkap ikan melibatkan 52 penerima dengan nilai keseluruhan RM50,000. Bantuan turut merangkumi sumbangan beras kepada nelayan sebagai manifestasi keprihatinan dan amanah dalam menjaga kebajikan komuniti maritim. Dalam perkembangan berkaitan, bantuan bencana akibat monsun timur laut masih dalam proses penilaian dengan bantuan sehingga RM10,000 akan disalurkan kepada nelayan yang layak melalui tabung bencana alam dan kebajikan nelayan. Pendekatan menyeluruh melalui pembangunan aquaculture, pemodenan peralatan serta penyaluran bantuan berfokus membuktikan komitmen berterusan kerajaan dan LKIM dalam memperkasa nelayan secara beramanah, inklusif dan mampan demi menjadikan Sarawak antara tunjang utama industri perikanan negara. Inisiatif Dapur Siswa di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi KPT diharap dapat memastikan tiada mahasiswa khususnya golongan kurang berkemampuan terpaksa mengikat perut akibat tekanan kewangan.
Peruntukan RM15 juta bagi program itu dilihat sebagai bukti keprihatinan kerajaan Madani terhadap pelbagai aspek kehidupan rakyat, termasuk kesukaran yang dialami sebahagian mahasiswa di institusi pengajian tinggi IPT. Timbalan Presiden Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti Sains Malaysia USM Muhammad Afiq Hasraf Hazli 22 tahun menyifatkan peruntukan untuk program Bank Makanan Dapur Siswa sebagai langkah signifikan dalam mengekalkan kebajikan asas pelajar. Isu kebajikan makanan bukan perkara kecil dan baharu, ia sangat dekat dengan mahasiswa. Inisiatif ini menunjukkan keprihatinan terhadap realiti yang dihadapi pelajar, khususnya mereka yang terkesan dengan tekanan kewangan dan peningkatan kos sara hidup. Kami menyambut baik usaha ini kerana inisiatif ini sedikit sebanyak membantu mahasiswa memastikan mereka tidak perlu memilih antara kelangsungan hidup dan komitmen akademik, katanya ketika dihubungi bernama. Muhammad Afiq berkata program Bank Makanan Dapur Siswa memberi impak besar kepada pelajar B40 yang berdepan kekangan kewangan, sekaligus membolehkan mereka menumpukan perhatian sepenuhnya kepada pengajian. Seorang penuntut Universiti Malaya, Nur Atikah Yusof, 24 tahun berkata, inisiatif ini amat membantu dalam mengurangkan beban harian mahasiswa, terutamanya mereka yang bergantung kepada pinjaman tabung pendidikan tinggi nasional (PTPTN). Kos sara hidup khususnya di bandar besar amat membebankan kerana semuanya mahal. Jika bergantung pada pinjaman PTPTN maupun beasiswa, jumlah itu kurang mencukupi. Saya beli nasi di kafeteria sehari 2 kali pun dah mencecah RM10. Itu harga minimum. Jika nak kurangkan lagi, terpaksa ikat perut, katanya pula di petik media perpaduan. Sementara itu, penuntut USM Wan Muhammad Syafiq Wan Hamid 24 melihat peruntukan itu sebagai langkah positif kerajaan dalam menunjukkan keprihatinan terhadap kebajikan pelajar kurang berkemampuan, terutama dalam mendapatkan makanan yang mencukupi. Majoriti mahasiswa tidak mempunyai pendapatan tetap, jadi kemudahan makanan percuma atau pada harga rendah ini berjaya meringankan beban mereka. Sebelum ini, saya pernah mendapat kemudahan bank makanan. Apa yang saya lihat semuanya positif kerana makanan yang diperolehi sihat dan berkhasiat, ujarnya. Beliau turut mencadangkan agar pendedahan mengenai dapur siswa diperluas supaya lebih ramai mahasiswa yang memerlukan dapat meraih manfaat selain menambah stok makanan melalui kerjasama dengan pihak swasta. Selain itu, seorang ibu Hasina Anwar 66 tahun turut menyokong inisiatif dapur siswa sebagai langkah yang sangat baik dalam membantu meringankan beban anaknya yang sedang melanjutkan pengajian di universiti. Dia berkata keluarganya tergolong dalam kategori B40 dan asnaf, maka inisiatif tersebut amat membantu daripada segi kewangan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan bersama Warga Jabatan Perdana Menteri bagi bulan Januari dan Amanat tahun 2026 pada Isnin mengumumkan peruntukan RM15 juta bagi pelaksanaan inisiatif dapur siswa di bawah KPT. Dan atas rayuan pagi tadi oleh Saudara Zamri, Menteri KPT, dia minta bagi kepada Bank Makanan Dapur Siswa sebanyak RM15 juta. Pelaksanaan inisiatif makanan percuma dan bank makanan ini adalah antara usaha kerajaan untuk mengurangkan isu pelajar yang memerlukan bantuan makanan serta memastikan kebajikan mereka terbela sepanjang menuntut ilmu di Menara Gading. Syabas dan tahniah Kerajaan Madani, terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan para jemaah menteri yang bertungkus lumus menjalankan tugasan dan bekerja dengan penuh tanggungjawab demi rakyat dan negara tercinta. Jom channel berharap semoga dengan adanya bantuan inisiatif dapur siswa ini, beban para siswa dan siswi dapat dikurangkan dan bakal meringankan lagi tekanan mereka. Ingat, rakyat sentiasa memahati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada anda yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel, saluran berita TV internet nombor 1 di hati anda untuk mendapatkan berita politik tanah air. Dari sungai ke segara, Palestin bakal dan pasti merdeka. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.